الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Muslimin muslimat bani dan bana yang dirahmati Allah sekalian, ajaran kita pergi kepada pembahagian hukum dalam Islam. Setelah kita melalui 10 mabadi ilmu, kerangka ilmu tadi, jadi kenyataan yang pertama yang kita akan lihat pembagian hukum. Di sisi syarak di sana ada 3 hukum. Yang pertama dinamakan hukum akli, hukum akal. Yang kedua disebut hukum syar'i, hukum syarak. Yang ketiga disebut hukum adi, hukum adat. Jadi sini bani-bani yang sekalian, yang pertama hukum akal. Hukum akal ini yang kita bincang tadi asalnya kepada nazar, asalnya kepada berfikir. Jadi kita berkenalan sikit dengan hakikat akal itu. Akal ialah sesuatu yang Allah letakkan, satu kekuatan, satu kuwah yang Allah letakkan pada otak. Kuwah, ada akal. Dengan akal yang membezakan manusia daripada binatang. Membezakan manusia daripada binatang. Dia boleh menerima ilmu nazariyah, ilmu fikir. Manusia boleh berfikir, ilmu nazariyah, sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang banyak daripada akal itu. Ini salah satu dia penciptaan Allah yang cukup canggih, yang cukup sempurna dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga boleh menyelesaikan masalah yang sulit-sulit, paling rumit dalam kehidupan. Dia membawa kemajuan kepada manusia. Dari segi akal inilah, cuba tuan-tuan bayangkan sekalian, kalau kita pergi umrah ke, kita pergi melancong ke, kita naik kapal terbang Mars. Bodi kapal terbang Mars itu daripada besi. Mungkin berat bodi itu mahu pergi ke 3 tan ataupun 2 tan sekurang-kurang. Naik pula 400 orang. Satu orang paling kurang 60 kg. 60 kali 4, 240 kg. 2 tan lebih. Bodinya 2 tan. Manusia naik 2 tan lagi, 4 tan. Boleh terbang besi, tuan-tuan. Ini kehebatan akal manusia yang sekadar Allah kurniakan. Gitu. Sekadar Allah kurniakan kepada manusia. Dulu-dulu tak kecil lalu kapal terbang ni. Orang dulu mana tahu kapal terbang. Zaman Jepun baru datang kapal terbang. Arwah nenek ustaz masa Jepun datang rawang situ nak mengebum di Keridau Temeluh tu, dia punya takutnya tak mau duduk luar, duduk dalam air. Pikul arwah mak ustaz kecek tu bubu tudung saji, tudung saji supaya kapal terbang tak nampak. Takut betul ya. takut ke kapal terbang. Betul ke tak? Betul tak tu? Dia panggil camouflage. Oh gitu. Tu istilah militeri lah. Ya. Jadi takutnya kepada kapal terbang, takut kepada kapal terbang, kena bom kan. Tapi dia tahu dia tak boleh pakai. Ya. Jadi atas akal manusia, kehebatan kapal terbang tengok. Kemudian cuba tengok bagaimana Allah layakkan bahtera, layakkan apa namanya, feri-feri
Satu buah feri harganya 1 juta. Boleh naik 300 orang dalamnya. Feri tu cukup berat dah. Dengan besi, dengan batu di dalam tu. Jadi banner boleh float, boleh floating di atas laut, di atas air. Ini kehebatan akal manusia. Gajah boleh tawan. Anak daripada dulu memang pelik. Macam mana tangkap gajah? Cuba tuan-tuan fikir. Gajah boleh tangkap. Tangkap dia punya kelemahan lah. Macam mana boleh tangkap gajah? Gajah cukup gagah tuan-tuan. Lawan-lawan dia kelemahan dia. Gajah. Gajah ni kalau dia marah, satu benda gajah ni Allah beri dia ilham. Dia ada kasyaf. Jangan cakap besar dengan gajah. Oh, kasyaf lah. Dia macam kasyaf Allah beri. Ingat lah. Dia tahu kalau orang cakap besar. Ada satu kampung cak Sungai Koyen. Ui, Dia cakap besar, kata dia jadi jaga orang Kabau ni, jaga tempat tu hutan itu jabat tu. Orang gajah datang dia, kau tak boleh lalu gajah yang kekerat di belalai je. Oh, dia cakap besar itu, terkabur gitu. Rupanya tuan-tuan tak jalan 3 hari. Hari yang malam yang kedua je datang. gajah datang. Allah, dia punya cabut lari. Dia tak naik motor lah. Cabut lari dalam gedah je dah sawit tu. Tarik balik kampung. Lepas itu lanyak dia gajah tu sampai dia punya motor tu hancur jadi tanah. Masuk dalam tanah. Dia lanyak betul. Motor tuan ni tak dapat tuan, dia lanyak motor. Kemudian adalah tonton drum. Itu apa, bulldozer punya minyak diesel kan. Sepak ni merata jadi macam bola je. Oh, tanderanya penuh dengan minyak diesel seberat itu, melambung-lambung mata. Timbul tak bocor je. Gajah kalau mengamuk. Sebab tu tak boleh takabur. Allah Ta'ala ilham pada dia, orang takabur ni kena baca. Sampai orang tu dikeluar orang sali gajah. Nabi dia sali gajah. Jadi tuan-tuan nak mengatakan besar dan gagah ni gajah. Tapi tu cuba tuan-tuan beri idea pada ustaz. Mana nak tangkap gajah? Gagah itu. Jasmine tahu. Ha? Ada veteran, ada game warden sini, tak ada. Sepak bukan melari. Bukan senang nak tembus, sebab pakai pelagi. Dia pakai semua Ustaz, masa tengok. Semua. Dia tembak tu pakai tranquilizer. Rupanya dia macam kata di Bukit Ganda di Lanjang tu dia ada apa namanya gajah dino. Oh, Gajah yang dah diterbiak. Dia nak. Gajah je mukallaf. Dididik baik-baik 2 ekor gajah tu baik. Jadi dibawa 2 ekor tu. Bawa kat hutan tersam. Dalam sawit-sawit dibawa di situ jalan juga. Rupanya gajah ni dia tak ada gear reverse tuan. Oh, Gajah tak pandai reverse. dia depan. Dia jalan ke depan je. Jadi rupanya kawan dia entek dia. Kawan dia entek gitu. Jadi arah dia, itu game warden tu arah dia. Abdul ni ngikut dia. Kalau dia nak ada kiki, dia nak buat kemarihan, dia tolak dia tu. Dia sangat kuat kan? Tolak. Lalu sampai ke jalan raya. Sampai jalan raya naik ke atas lori. Pasang kunci kaki. Itulah akal manusia. Hebat-hebatnya tuan. Pakai denok lah. Pakai denok lah, cakap mudah. Denok. Denok Kita mahir. Jadi dia kehebatan akal manusia. Cuma akal ni kalau sendirian tak boleh capai kebenaran hakiki. Dalam mencari Tuhan, akal ni akan tersesat. Hakikat manusia semua mencari Tuhan. Begitu banyaknya berbagai jenis Tuhan ada direka oleh manusia. Kerana akal tidak sampai kepada hakikat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang sepenuh hanya datang daripada Allah. Sebab tu likulli ummati rasul, tiap-tiap umat ada rasul. Rasul lah yang membawa kebenaran, mengenalkan Allah kepada kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu umat yang tidak ada rasul digelar umat fitrah. Tidak ditaklifkan oleh Allah SWT. Rasul kalam, angkatkan kalam. Itu kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, hasil daripada akal inilah yang disebut mukallaf. Hasil daripada akal ini, maka datang di sana hukum syarak. Allah Ta'ala di bawahnya Tuhan sebagai Rabb, sebagai Tuhan, di bawahnya hamba, abdi, hamba. Kemudian daripada Allah sebarang diperintah oleh Allah Ta'ala kepada hamba, itu dinamakan hukum syarak. Dinamakan agama. Bermula daripada Nabi Allah Nuh AS, daripada Adam AS lagi turun kepada hamba. Dengan syarat hamba mukallaf, taklif, akil balik. Maknanya kalau tidak berakal, la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang tak ada akal. Bukan makna kafir kan. Orang tak berakal makna tidak layak menerima taklif daripada Allah. Kerana orang gila, Rabbul Kalam, diangkatkan kalam. Tidak dicatat amal dia, jahat buruk. Jadi dengan sebab itu akal inilah yang menjadikan kita ni taklif. Jin dan manusia dua golongan ini yang dibebankan dengan kerana mereka itu disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal. Tetapi akal tidak sempurna untuk mencapai kebenaran.
melainkan akal. Matematik tu, tuan-tuan. Muslimat. Tuan nak tanya, muslimat, kalau rebus telur kan, sebiji berapa minit? Agak-agak lebih kurang biasa. Berapa minit nak kaji dia beku? Agak-agak berapa kau? 10 minit bau. Maksudnya kita kata sebiji tu 10 minit. Kalau rebus 10 biji, berapa minit? Sama. Sama ke? Sama. Oh, kenapa jadi sama gitu? Matematik mana pakai? Dia rebus rentak kan? Nyudah-nyudahnya matematik akan mengapai apa yang disebut probability. Ayo. Betul? Ada istilah probability ya. Ayo. Pasal apa? Menunjukkan akal. Tu pun tak berapa nak sembunyi. Tu pun tak berapa nak dia boleh calculate dengan accurate. Gitu. Baik ya. Jadi jelas kehebatan akal dikurniakan oleh Allah Taala kepada manusia. Dengan akal inilah manusia mengenal Allah. Sebab itu hukum akli, kewajipan kita mengenal hukum akal. Kerana hukum akal itu meletakkan suatu perkara dengan bukti, dengan tanda dan alamat. Tiap-tiap kerusi mesti ada yang menjadikan. Kereta ada, mesti ada kilang kereta. Gitu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, makanya akal kita yang menetapkan itu. Akal yang menetapkan bila ada. Sebab itu sekurang-kurang atas nazar ini, ulama kata dalam Aqidatun Najin disebut satu kisah seorang tuku namanya Asmuni. Dia keluar. Masa tu dah ada orang Arab ni, Arab Badawi ni dah masuk dah Islam, dah syahadah. Tapi tak tahu sejauh mana dia kenal Allah Ta'ala. Tuku ni balik keluar daripada satu pengajian masjid, jumpa dengan tuan daripada mana? Aku daripada mendengar kalamur Rahman, mendengar Tuhan cakap. Dengar kalam Tuhan, dengar Al-Quran lah maknanya, mengajar tafsir dan sebagainya. Oh, Tuhan cakap? Ya, kata dia. Kamu kenal Allah, kenal Ar-Rahman? Kenal. Macam mana kamu kenal Ar-Rahman? Mana kamu kenal Tuhan? Kata dia, macam akulah. Kehidupan orang Badawi ni hanya di sekitar unta, di sekitar kambing dia je lah. Pada mati dia tu. Aku kadang-kadang kata dia, sekali-sekali aku terlupa tambat unta aku. Lepas unta aku hilang di padang pasir. Aku mencarinya ada dua kaedah. Yang pertama aku tengok kalau ada kesan tapak kaki. Kadang-kadang aku tengok yang lebih jelas lagi bila berceceran tahi dia. Unta bewok tak untuk arahnya jalan. Jadi aku cari, bila ada tahi dia aku ikut jalan itu, aku jumpa unta. Demikian aku kenal Allah Ta'ala. Tengok burus, tengok cakrawala yang banyak ni, langit, bintang, bumi, matahari, bulan semua, padang pasir, aku sendiri, unta semua sekali, mesti ada Ar-Rahman pencipta. Semuanya kata sah iman ni. Sah iman. Jadi para ulama tu ambil kisah itu sebagai sedar je orang Arab Badui, orang asli bukan reti apa. Dia taik unta pun jadi ibrah dia je. Sedang tapak kaki unta jadi ibrah. Tapi para ulama mentakirkan itu dah akal. Dan itu dah sah, setidak-tidak sah iman seseorang kepada Allah Ta'ala. Susah apa sifat 20 kalau gitu. Dah, cukup sah iman itu kan. Sebab itu cukup. Adanya Allah Ta'ala. Jadi dengan meletakkan sesuatu, dengan ada tai unta, dengan ada tapak kaki unta, tahqiq ada unta. Dengan ada burus, dan ada langit cakrawala bumi semua, adanya Allah Ta'ala. Cukup untuk sah iman seseorang. Gitu. Kemudian hukum akal itu ialah dengan bukti mengenal sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kenal langit dan bumi, melihat langit dan bumi, berfikir tentang langit dan bumi, nyata adanya Allah Ta'ala itu. Jadi dengan sebab itu sempurnalah pengenalan seseorang apabila dia mengenal Allah Ta'ala dengan akalnya itu. Sampai bila akhir balik, dia akan sampai ke tahap mampu berfikir. Kemudian hukum akal ini berbeza dengan hukum syarak tadi. Hukum syarak ialah khitab, perintah daripada Allah kepada hamba. Asal perintah satu je. Allah suruh, amrun saja. Suruh pecah dua. Suruh buat, suruh tinggal. Jadi dua. Amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Menjadi dua. Di sana ada hamba yang mukallaf, syarat mukallaf. Yang ketiga hukum adi, hukum akal. Ialah hukum adat. Hukum akal ini sunnatullah. Allah yang tetapkan. Makan kenyang.
sejuk, apa namanya, panaskan, panas, sejukkan, campurkan air sejuk atau selimut ke, tak kira. Pisau memotong, putus. Api membakar, hangus. Kita cahaya matahari panas mengeringkan gitu. Semua hukum adat. Dan inilah menjadi teori kepada eksperimen oleh para saintis. Sekali dibuat di makmal semua tu tidak lebih daripada kaedah-kaedah yang sunnatullah sahaja. Barang dibatas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukum adat. Hukum adat yang Allah tetapkan dah berlaku. Jadi tu konsepnya ialah dengan cuba. Dah cuba dah. Maknanya kita try dah sama makan kan. Asal dahaga, minum air, hilang dahaga. Kita tahu. Bila nak motong mentimun, kerat dengan pisau. Bila nak membakar, nak hancur, membakar sampah, dibakar dengan api. Gitu lah. Semua hukum-hukum adat yang kita cuba. Itu maknanya menetapkan satu peristiwa dengan dicuba-cubakan, itu dinamakan hukum adat. Jadi 3 hukum inilah. 3 hukum inilah yang menjadi perhatian syarak dalam kehidupan kita. Tetapi penempuan dari segi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan hukum akli, hukum akal. Hukum akal sebagai neraca, hukum akal sebagai penimbang kepada kewujudan Allah Taala itu sendiri dan segala sifat-sifat. Kita dapat lari bahawa dengan hukum akal itu akan sempurna apabila berpandukan kepada syarak. Tanpa hukum syarak, akal tidak dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Bahagian hukum akal, di sana ada 3. Yang pertama, baik hakikat hukum akal menetapkan atau menafikan sesuatu dengan sesuatu yang lain berasaskan akal fikiran. Jadi bahagian hukum akal, yang pertama wajib akli, yang kedua harus akli, yang ketiga mustahil akli. Bahasa mudahnya, wajib akli mesti ada, mustahil akli mesti tiada. Harus akli boleh jadi ada, boleh jadi tiada, berganti-ganti. Berganti-ganti. Ada kerusi, wajib ada tukang kayu yang membuat kerusi. Selesai masalah. Itu wajib akli kan. Jadi ada langit bumi, pasti ada Allah Ta'ala. Selesai. Mustahil akli, mustahil ada Tuhan 2. Mustahil akli. Kalau ada 2 Tuhan, Tuhan A khabar pukul 8 nak buat siang, Tuhan B khabar nak buat pukul 8 tu malam. Gaduh 2 Tuhan. Gaduh berdua Tuhan. Hak mana kuat, hak tu jadi Tuhan. Hak lemah, tak Tuhan dah. Akhirnya tinggal satu je, Allah Ta'ala tu. Dah. Jadi tak terima di akal Tuhan tu 2. Takik bahawa Tuhan itu mustahil, Tuhan itu 2. Bagi Tuhan itu satu sahaja. Harus akli, banyak benda lah. Sekarang ni harus Ustaz cakap, harus Ustaz diam. Harus tuan-tuan bercakap, harus tuan-tuan diam. Sekarang Ustaz cakap, tuan-tuan diam. Sekarang tuan-tuan borok, Ustaz monyok diam. Nampak? Jadi Ustaz boleh diam, boleh bergerak. Tuan-tuan boleh bergerak, boleh diam. Boleh bercakap, boleh diam. Dah. Bertukar ganti. Kipas boleh berpusing. Sekali-sekali dia boleh diam. Ketik switch, pusing. Tutup switch, diam dia. Lampu boleh jadi hidup. Lepas tu tutup switch, lampu boleh jadi mati. Ini harus. Sifat harus. Jadi harus pada makhluk. Makhluk itu harus. Harus sihat berlaku. 80 orang ni. Sekarang balik ke aduh pening kepala. Harus sakit pula. Pening kepala nanti topik juga kan kepala. Jadi harus saja. Jadi 3 suasana. Yang pertama mesti ada. Yang kedua mesti tiada, mustahil. Yang ketiga harus ada. 3 hukum akal ya. Itu nak ditetapkan itu penetapan itu. Okey, sejauh ini text 5. Boleh faham ada soalan tentang akal dan hukum? Boleh? Ada soalan? Okey. Yang mudah je apa yang mana. Kena kalau student tengah otak tengah praktis, okey je. Hukum syarak, hukum akal tu saja. 3. Mesti ada, mesti tiada. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Kemudian para ulama membagikan hukum akal ini kepada 3, pecah kepada 2. Satu digelar daruriyah, satu gelar nazariyah. Daruri, nazari. Wajib akli pecah 2. Wajib
mustahil akli pecah dua. Harus akli pecah dua juga. Bagi akli ada satu hak mudah, daruri namanya mudah. Nazari namanya payah. Payah nak fikir sikit. Itu saja. Ini pun kalau masa ngaji kita tua tu tak pening kepala dah tu. Tuan punya nazariyah, daruriyah, nazariyah, daruri, pening kepala dah tu. Masa tu umur dah. Padahalnya daruri maknanya yang mudah, tidak memerlukan berfikir yang berat. Nazariyah kena fikir berat. Wajib akli daruri, mudahlah. Sebiji, benda 2 biji limau lebih banyak pada sebiji limau. Keadaan 2 biji limau lebih banyak daripada sebiji limau. Budak dia satu pun tidak. Mana nak? Nak banyak abah katanya. Kalau pergi dia buat apple buat limau dah. Dia tahu, oh ini ada lebih ni. Itu namanya daruri, mudah. Mudah akan membezakan. Kemudian wajib akli nazari, nak membuktikan adanya Allah Ta'ala bukan mudah. Yang pertama, perlukan hidayah daripada Allah. Yang kedua, perlu berfikir. Kalau tak berfikir, tak jadi. Sebab manusia ni ada setengahnya dia berfikir, tapi dia berfikir dengan secara terbalik, berfikir dengan cara sesat. Yang hak dikatakan batil, batil dikatakan hak. Gaya Siti Kasih. Adakah betul Tuhan terjadi dengan vibration? Otak vibrate guna gaya otak dia tu. Kita boleh berfikir gitu. Kan susah, kan senang tuan-tuan. Orang ada hidayah. Sebab tu dalam pembahasan ulama dia ada jahil murakkab, ada jahil basit. Jahil murakkab ni jenis begitulah, jenis Siti Kasih ni. Jenis Stalin. Stalin ni tuan-tuan, dia pengasas komunis. Ayah dia Kristian. Jadi dia memperjuangkan komunis, dia menentang ideologi ayah dia. Beragama, dia kata agama ni candu masyarakat. Agama ini dibuat oleh akal manusia, khayal manusia miskin, golongan miskin mencipta Tuhan sebagai penipu lara saja. Begitu gaya teori dia. Dia berfalsafah sepanjang hidupnya memperjuangkan inti Tuhan, menafikan ketuhanan. Dekat nak mati, bayangkan tuan-tuan, sakaratul maut berlaku pada Stalin. Riwayat sakaratul maut berlaku pada Kamal Atatürk untuk pagak belaka pokok kapi ni kan. Dia mati ni tuan-tuan 3 perkara, na'udzubillah. Yang pertama, sangat-sangat panas. Roh nak keluar daripada jasad. Sangat-sangat panas, sangat-sangat dahaga, sangat-sangat lapar. Kemudiannya sangat-sangat takut. Tak tahu nak pergi mana lepas ni. Itu sakaratul maut. Faham tu? Stalin lagi lah pagaknya kok kapi ni dah. Allah lanyok macam mana. Jadi teruknya dia nak mati tu, akhirnya Nabi kata dia dalam keadaan dasar sakaratul maut, mabuk mati tu. Dia sebut, oh my God. Dia sebut tu kan. Terkejut anak-anak buah kanan-kanan dia. Tuhan, selama ni Tuhan anti Tuhan. Sebab dia terlintas di hati dia, ayah mak dia bertuhan kan. Bertuhan sebab dia kecil. Waktu tu dia dah tak kapal-kapal tak nak mikir benda dah. Tak ada tempat pengkantungannya. Akhirnya gantungnya Tuhan. Ni Naruji dia keluar balik. Gaya perang, fitrah keluar balik. Gaya perang ni kan. Sampai tutup balik Laut Merah tu. Mukjizat Allah Musa tongkat dia tu, pukul laut tu. Sampai masa dah nak tenggelam timur dah nak mati dah. Amantu bi Rabbi Musa wa nak keluar cakap. Nak keluar kalam itu. Sebab ada kir yang sangat lemuk mengatakan ngucap perawan ni tak pakai rekor tu, tapi maknanya ada juga bahan tu kan. Sehingga Jibril kan kabut pergi ambil pasir podok dalam mulut ni supaya jangan ngucap. Sedangkan ngucap di zegar-garah tu sudah tidak terima dah. Tapi nak mengabar gitulah. Maknanya naluri manusia ni akan timbul balik. Kerana timbul balik naluri dia. Nak dia beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Begitu dia Stalin tu. Jadi dengan sebab itu, ini yang dia lawan sepanjang hidup dia, itu namanya murakkab. Dia degil saja. Bodoh sombong namanya. Menjadikan orang. Dia degil. Murakkab. Ajak orang hujah. Dia tak mampu nak mematahkan hujah orang. Tapi dia terima dah yang dia. Berat. Yang kedua, golongan jahil beku. Tiba-tiba. Ini hakikat hidayah tak ada lah. Ustaz pernah berdebat dengan seorang driver taksi Cina lah. Tak ada tua sangat, dalam 40-an je. Jadi naik taksi dia beraut. Masa tu saya mengaji di Semencala tu. Naik beraut tu, masa tu tak ada highway lagi tu tak. Naik taksi beraut, singgah dia keliling Kuala Lumpur tu. Saya sembah faham. Beraut 3 jam dalam kereta. Tanya dia tentang apa namanya, tentang hidup serta mati, sebagainya, borok-borok ni dia.
sebut macam mana kalau kita mati, kalau kita buat jahat orang tangkap masuk dia, kita sekian lakulah. Kalau kita mati macam kita pergi mana itu tokek kita ni. Kata dia, tak ada apalah, macam ini saya punya taksi tak sampai masuk di game, habis cerita. Senang dia jawab. Akal. Ada sikit saja. Mati macam tu. Kata baiklah mati, sampai mati you fikir pergi mana ni? Tak adalah, dia masuk dalam tanah jadi hantu dia. Jadi kat balai balik kata banyaknya lah hantu dalam tanah. Lalu orang bulldozer sodok kali tanah apa-apa tak jumpa pun hantu dia. Saya ingat itu pun tak betul lah kata dia. Dia pula tak nak. Dia tak setuju dengan akidah dia. Kata apa lagi ni. Lepas tu faham puas tak kona sana kona sini. Nak tarik dia kepada Tuhan jadi ke langit dan bumi. Nak tarik dia ada pembalasan surga neraka. Akhirnya cakap apa? Haji, you punya cakap banyak tinggi. Saya LC pun tak ada, SPM pun tak ada, universiti lagi tak ada. Taxi driver saja. Jadi dia tak nak fikir lah. Dia general. Ini beku tuan-tuan. Hidayah tak ada beku apa. Dia dah KO Ustaz Lenda tu tak reti lah, tak ada. Frozen. Jadi Nazari dia tak jalan. Dynamo Nazari dia tak jalan. Jadi modem lah. Jadi modem. Mentor dia tak hidup pun. Mentor akal tak hidup. Ini Nazari, wajib akli Nazari tak jalan. Tak dapat tuan-tuan. Dan saya berdebat dengan seorang orang asli. Dia ni orang yang paling cerdik di kampung Air Senayan, kampung asli kat rumah saya. Dia boleh baca surat khabar fasilah di sekolah sampai jenam. Yang tahu orang cerdik dalam kampung. Jadi borok dengan dia, kata panggil dia Muhammad Nur nama dia. Kata Ustaz nak borok sikit dengan awak ni. Sebab anak dia sekolah sama dengan anak Ustaz. Ada masa-masa dengan anak dia kelas pada air. Dia mendengar-dengar itu. Saya ajak dia, kata macam mana? Kita ajak awak fikirlah kan ni. Apa Ustaz? Beginilah. Kita hidup dua sama. Cuba awak fikir. Awak cerdik dia boleh baca surat khabar reti. Awak reti awak cerdik dalam kampung. Sebab Ustaz nak ajak berfikir. Baiklah. Masih hidup di dunia kita sama je. Ustaz doa kata, abang pun doa kata Ustaz, ada motor buruk pun awak ada motor buruk juga. Awak ada rumah, Ustaz ada rumah. Awak ada anak, kita sama umur je. Awak ada isteri, Ustaz ada isteri. Awak makan. Sama je antara kita. Tapi bila kita mati, Ustaz beriman kepada Allah, beriman kepada surga neraka. Jadi Ustaz sikit je kena tambah dalam hidup, kena ibadat sikit. Awak tak ibadat, awak tak yakin. Jadi nak minta awak fikir baik-baik. Awak orang cerdik. Ustaz pernah bulu-bulu kita, baik awak fikir baik-baik. Kalau sekiranya kita mati besok, awak jadi tanah, Ustaz jadi tanah. Kita balance. Ustaz tak rugi, awak pun tak ada untung apa-apa. Sama tak rugi. Jadi kita sama, flat jadi tanah. Tapi cuba fikir awak cerdik pun tak. Fikir baik-baik. Kalau betul ada neraka besok, cuba awak fikir. Awak terperangkap dan awak tertipu. Awak sedang tak boleh fikir. Menung dia. Dia Ustaz tembak dia. Menung. Kau lama dah anda fikir gitu Ustaz. Oh bunyi dia fikir lah. Sebab when dia orang Melayu, orang Cina. Orang Cina yang murtad. Dia masuk jadi kena sihir oleh Tok Batin asli. Dia masuk asli. Katakan when awak orang Islam Melayu punya. Awak fikir baik-baik Ustaz cakap. Ada kakak dia kata dia ada fikir. Ini jenis Nazari dia ada. Kata kau syahadat lah tak? Syahadat terus kan? Dia sebenar. Pernah bincang dengan orang rumah kau ada dia. Kayaknya rumah kau keras tu. Kau lama dah mikir nak pasti bilang. Dia tu kau awak dulu lah kau pakai cakap jadi bini apa tu aja. Awak dulu syahadat. Buat tak dulu. Tak nak. Alasan ini ni. Hidayah tak ada. Siang yang hidayah tak ada. Lepas tu dia terlibat dengan satu kes pembunuhan. Dia bunuh orang Melayu. Lepas tu hilang tak tahu ke mana. Hukum kantung tu. Macam no mikir aduh. Tak nak dia syahadat. Habis cerita lah. Mana tak ada hidayah. Tapi Nazari dia sudah. Nazari sudah. Dia nak katakan mudah-mudah payah. Kalau Allah nak beri mudah. Dia tak banyak mana je. Tapi kalau payah tak mulai. Itu Allah Ta'ala lah. Tapi nak gambar ke, inilah wajib akli nazari. Berfikir tentang wujudnya Allah. Kerana mustahil akli nazari. Yang pertama, darurinya mudah. Macam apa namanya 2 biji lebih pada sebiji. Atau sebiji kurang daripada 2 biji. Allah itu beza. Senang je nak fikir gitu kan.
Mustahil akli nazari untuk menafi ketiadaan Tuhan. Ayah. Kita rasa mudah perempuan, tuan-tuan. Anak saya rasa mudah, tapi realiti banyak susah. Orang tanya, apa anak awak tu? Sakit. Anak kau ini buat ada orang, Ustaz. Tahu buat ada orang? Sihir. Contoh bomoh lah begitu dia, buat pada Allah bomoh. Contoh bomoh ni bahagia, tuan-tuan. Ustaz balik kampung Ustaz tu dua tu bomoh besar. Bila ngajar tauhid, Ustaz balun semua orang di masjid, lama-lama mati tu bomoh, tak ganti dah, tak ada pelatih. Bomoh separuh. Aduh, saya berizin je, berputeri dalam pantai. Ni berizin. Jadi ada seorang, anak buah Ustaz juga, anak murid Ustaz. Tak ada kapal dulu, lama daripada Liga 1 pergi tengah jauh dia, sikit lagi tak Quran. Dia baru lulus diploma perbidanan. Kerjalah sebagai jururawat kan. Dia bukan tapi kalau 6 bulan kerja kena sakit pelik, sakit kepala kuat sangat. Lepas tu sakit kepala kuat sangat. Jadi maknanya kita mesti juga para doktor ni, dia orang kaki tangan kesihatan. Patut doktor dapat kesan. So doktor ni dia dalam 6 bulan pula baru kesan. Akhirnya dia kesan kanser otak tahap 4. Dah tahap 4 baru tahu. Tak mesti dia doktor punya kerja mana baik. Tapi dia nak mengapa lah tuan-tuan. Pelik buat tu. Tapi yang orang kampung ni tak kerti benda. Dia nampak budak termengisi dia sakit sangat usul. Dia sakit benda macam tu. Jadi dia jadi macam haiwan. Dia jadi macam bersyaitan gaya hantu. Jadi dia cakap tak tentu gitu kan, histeria dan sebagainya. Jumpa Bomo A. Bomo A kata, Bomo ni psikologi ni lebih kok. Bomo ni kata dia gaya-gayanya orang dekat je. Ada anak-anak beranak, anak sedap hati kata. Kata mak dia memang ada krisis berubah tanah. Dua beradik dengan adik dia. Dah tak tegur dah banyak, dah setahun dah tak tegur. Kata Muhammad ya lah tu. Tengok di corner je, awak penyokong je. Ada pemasuk jarum lagi. Ini syaitan juga dia. Lepas tu kenapa lah? Dan buat. Bila hari-hari jemaat, kadang-kadang tak balik semain jemaat tu. Dia sama-sama omong Ustaz. Ustaz anak kau tengok. Apa tak? Buat adik-adik kau. Inilah payah. Percaya ke Tok Bomo lebih payah benar. Sebab dia Tok Bomo A. Tok Bomo A tu kan buat adik-adik kawan. Saya tak. Payah nak menolak tu. Hakikatnya yang boleh menyakitkan, menyihatkan Allah Ta'ala kan. Tapi nak menapi ke, gitu payah. Jadilah, jadi keyakinan. Ustaz diam lagi, sekali pada tahan lagi. Minggu depan, 2 minggu lepas tu, borok lagi, balik-balik kat Saiman. Dia pergi jumpa Tok Bomo B pula. Lepas tu buat dia pupu koi kata. Pupu pula say dia. Pakai ilmu orang asli. Ustaz sampai 2 kali ni Ustaz tak tahan hati dah. Kata teruk ni. Ini bukan dia je jahanam, satu kampung jahanam. Ustaz pun naik baca khutbah. Itu jenis tak pakai tag lah baca khutbah. Baca rengkan-rengkan sebuah adik. Barang siapa pergi kepada Tok Nujum, fasik, dosa besar. Siapa membenarkan Tok Nujum, kufur kepada Allah. Baca tu cara berapa 3 bulan tak tegur ni anak. Tak apalah, tak tegur tak apa. Kita bukan nak minta makan pada dia. Nak selamatkan akidah dia tu. Apa Tuhan kepada sihir tu dah. Alhamdulillah, bukan sekadar dia. Kita boleh cakap dengan sungguh kampung itu. Alhamdulillah. Lepas sebulan 2 tu, dia nak menunangkan yang menunangkan orang kampung anak untuk iman dengan tempat dia. Kebetulan dia jumpa dengan tempat kata kau bertemu percaya tu kau tak dapat. Apa ni kau Ustaz? Jumpa kau Ustaz mepet. Ustaz. Boleh dah hilang dah kena balun itu tak hilang dah. Baik dah. Dia baik pula untuk ni. Baik pula okeylah. Apa kau nak minta tolong Ustaz tempat ada betul ya. Apa nak menunangkan apa alhamdulillah insya-Allah tak ada. Saya tak dah. Tapi nak buangkan konsep bertuhankan sihir itu bukan senang. Cabut daripada hati manusia. Sebab zaman ini ngaji Tok Bomo sifat laku. Ustaz ni tak belajar ilmu Tok Bomo, tak ramai peminat. Baik, itu maknanya betapa susah untuk membuat syirik, mengadakan adanya Tuhan yang lain. Bukan senang.
Bang mentah haji kita sifat tauhid ni payah. Ada satu kampung tu ke 18 sebelum tak ngajar situ. Satu keluarga tu dia berisi. Suami dia sakit belik lah. Dia tuduh jiran dia. Tok Momo macam tu. Tok Momo dia tu kan bawa jiran dia. Sihir ke dia. Padahal kawan tu tak ada apa-apa. Jadi berisi. Bini pula berisi. Suami dah uzur. Itu ni berisi. Tak bertegur bertahun-tahun. Akhirnya orang situ kata, Ustaz, tolonglah ajar tauhid sini kita. Lepas tu Ustaz masuk ke 18 dia kena kes itu lah. Tapi kalau begitu degil dia tak pergi ngaji. Payah tuan-tuan. Masih menuduh dia yang sebelah dia mesti. Berbahaya. Kemudian harus akli. Harus akli daruri dan harus akli nazari. Tadilah daruri sekarang. Gerak dan diam kan. Kadang-kadang kita gerak, kadang-kadang kita diam. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita sihat. Itu gerak dan diam. Secara berganti-ganti. Daruri senang. Nazari payah lagi kau payah. Apa dia? Harus akli, harus pada akal. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Allah Maha berkuasa lagi Maha berkehendak. Betul tak? Allah Maha berkuasa lagi Maha berkehendak. Allah mempunyai hak dia. Allah berhak untuk memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga. Betul? Ulang semula, senyap gitu. Allah berhak memasukkan orang beriman beramal soleh ke dalam syurga. Betul? Betul, Allah berhak. Tetapi Allah Maha berkuasa lagi Maha berkehendak juga berhak untuk memasukkan beriman dan beramal soleh ke dalam neraka. Boleh tak? Boleh. Hak dia berlaku kan? Dia macam pengarah filem lah. Tengok filem Gerak Hak nampak? Yusuf Aslam. Dalam filem ni mesti ada ketua polis sebagai hero. Mesti ada kru, ketua pengedar dadah perompak lana semua kan? Mesti ada kru. Jadi bila dia akan pilih pelakon muka bengis sikit sebagai kru, sebagai orang jahat. Yang semat-semat muka gaya Yusuf Aslam tu, semat tu jadi hero lah, ketua polis, SP pun. Jadi dengan sebab itu, tetapi dia akan tetap gitu. Sekali-sekala bila filem yang kedua okey lagi, filem ketiga okey lagi, filem yang keempat yang jadi kru dijumpa Tuan Yusof, aku ni tak daya dah duk jadi kru sama. Jadi penagih pengedar dadah sama, jadi Samsin. Aku nak jadi hero sekali-sekala. Apa kata Yusuf lah? Muka hang ni tak layak jadi hero. Tentu juga begitu tak? Jadi ini hak Yusuf Aslam sebagai pengarah. Kalau muka macam hang jadi itu tak cakil lah filem aku. Kan? Jadi ini hak pengarah. Jadi kita nak kiaskan Allah Ta'ala pengarah segala-gala ni kan. Dia berhak itu dari segi akal lah. Dari segi hukum akal, Allah berhak memasukkan beriman beramal soleh ke dalam. Allah boleh. Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak boleh memasukkan orang beriman ke dalam neraka. Dan boleh memasukkan orang kufur dan maksiat ke dalam syurga. Boleh tak? Ini boleh lah. Ini hukum akal. Jadi dengan sebab itu namanya harus pada akal secara nazari. Namun, cak buat catatan tu. Dia menampak ke ini? Orang ni Ustaz ni duduk belakang Ustaz. Nampak ya? Nampak. Kena tunduk sikit. Tengok belakang. Harus bagi Allah memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam neraka atau orang yang kufur dan maksiat ke dalam syurga. Harus pada Allah. Tapi Ustaz bintang tu tuan-tuan semua tengok belakang dia. Namun sebagai peringatan hendaklah kita mengetahui bahawa pandangan syariat bahawasanya orang yang beriman dan beramal soleh wajib pada syarak masuk syurga. Jadi kita sebut daripada tadi. Kalau akal saja sesatlah. Ilmu ini kalau dapat tuku-tuku berhak dengan jalan, sedaplah dia. Awak ustaz semayang berberi sangat. Sampai masuk saya puasa tahu. Dan tampak awak dan neraka. Padahal awak kawan minum awak hari-hari zina hari-hari. Kalau tak nak buka syurga, tak ada. Anytime. Dia akan cakap gitu dah. Ini jadi ajaran sesat. Lebih top daripada Jabariyah lagi. Lebih teruk, lebih sesat lagi. Sebab itu kalau hukum akal saja menyesatkan. Sebab itu kena refer kepada syarak. Bila bertempur di antara akal dengan syarak, wajib bagi kita tunduk kepada syarak. Itu dia. Namun sebagai peringatan hendaklah kita mengetahui bahawa pandangan syariat bahawasanya orang beriman dan beramal soleh wajib masuk syurga. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sungguhnya orang beriman beramal soleh dan
Sedangkan Allah tidak mungkin janji. Kalau Allah mungkin janji, bukan bersifat ketuhanan. Mungkin janji sifat kekurangan. Nampak? Yang pertama janji Allah. Yang kedua ini kalam Allah. Innal ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Itu surah Bayyinah. Orang yang orang kafir yang musyrikin itu masuk dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal. Orang beriman beramal masuk syurga. Jadi jelas pada syarak, pada kalam Allah jelas. Kemudian pada janji Allah. Innaka la tukhlifu mi'ad, Allah tidak akan mungkin. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita mesti imbangkan harus akli nazar ini dengan syarak. Kasih apa bawa pada kasih sayang. Jadi kesimpulannya, pengertian akal boleh mentadbir segala perkara yang halal dan sudih, membezakan antara manusia dengan haiwan, boleh menerima ilmu nazari. Akal dengan syarak, kenal Allah yang betul, sampai ke hakikat ketuhanan. Akal tanpa syarak tidak akan kenal Allah secara benar yang dibawa pada kesesatan. Habis satu. Ada soalan tuan-tuan? Rumah dah tu bincang tu. Ada soalan? Tak ada soalan ni dua bertabat berhenti sangat atau tak berhenti lalu. Mudah-mudahan tidaklah kedua tu. Cepat lupa lah. Cepat dapat, cepat lupa. Faham dulu. Ingat dulu. Mengaji ini, mengaji ilmu tauhid ini, faham dulu. Faham sudah mengikat akal kita. Gitu. Tak ada masalah. Jangan kaji nak ingat betul. Bila ada buku balik lupa gitu aja. Tengok gitu aja dia. Soalan. Sini. Soalan. Oleh kerana Allah SWT janji baik balas baik. Ya. Adakah wajib juga Allah SWT tunaikan janji jahat balas jahat? Tak juga. Kerana Allah ada sifat Rahman. Ada Allah sifat Ar-Rahman. Dia ada hak dia. Kalau penjanji itu gitu, tapi ada hak Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni tak suka sifat kita. Dalam Allah dia, dalam jabar dia, ada dia punya Ar-Rahman dia, ada Ar-Rahim dia, ada Al-Qudus dia. Jadi tak dapat diakal benda-benda begini. Sebab itu tidak ada wajibnya pada Allah Ta'ala. Dia Tuhan, dia punya hak dia sendiri. Allah ni merdeka. Dia buat sesuatu dengan rela dia, redha dia. Sebab itu kesimpulan kita masuk syurga bukan kerana ibadah kita, bukan kerana ibadah kita. Kita masuk ke syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Ibadah apa dia? Ibadah tidak lebih daripada usaha dan ikhtiar hamba untuk dapat redha Allah. Saja. Masuk syurga kerana rahmat Allah. Masuk neraka kerana adilnya Allah Ta'ala. Kerana adil saja. Bukan kerana murka dia. Kalau nak bandingkan dengan murka dia, masuk neraka ni parah tuan-tuan. Sebab ni banyak sangat kemurkaan dia. Tapi Allah ada sifat rahmat. Allah Alam Ustaz Ustaz, ya. Pembahagian hukum akal Bahagian hukum akal. ada kitab yang sebut wujud. Apa dia? Ada yang kitab sebut yang pertama wujud, Wujud? istihalah dan jawaz. Yelah, itu istilah dia. Wujud tu mana wajib. Wujud pun wajib. Istihalah tu mustahil. Jadi Apa tahu, jawaz tu harus. Jadi ustaz tu lagi pakai bahasa Melayu pasal malah nak pening bahasa Arab tu lah. Benda tu sama je. Wujud mana wajibun. Wujud. Istilah ya. Kalimah saja. Wujud tu maknanya wajib. Bukan wujud tu wujud ain jim ber, bukan. Waw jin waw ber, wujud. Istihalah tu makna mustahil. Jawaz tu yajuz, bukan berkata harus. Ada lagi soalan? Ustaz, kita dalam kitab Jami yang berbicara tentang sifat rukun, dia mulakan dengan Hukum akal. bahasa hukum akal. Kenapa dia mulakan dengan bahasa hukum akal ni? Betul, bagus soalan. Ustaz silap tadi, terceceh satu perbahasan. Dia gini tuan-tuan. Kita dah sebut tadi, muncullah doktor peringat. Apa namanya, kenapa hukum akal itu dibahas? Gitu dia.
Sedangkan yang kita kena awal wajibin ala insan ya'rif Allah. Hakikatnya ghayah kita, tujuan kita untuk kenal Allah, kenal zat Allah. Tadi kita bincang mengenai zat Allah melalui sifat-sifat Allah. Tapi untuk mengenal sifat Allah mesti melalui nazar. Bila melalui nazar, maka tidak nazar itu memerlukan hukum akal. Itu datangnya. Dia gelar wajib wasilah, wajib wasail, bukan wajib hakiki. Wajib wayah ni ialah mengenal Allah. Awal dini ma'rifat Allah. Awal yang wajib ni kenal Allah. Tapi untuk kenal Allah kena sifat Allah. Untuk kenal sifat Allah kena nazar. Untuk nazar kena berfikir. Berfikir kena tahu hukum akal. Jadi wajibnya lil wasail hukmul maqasid dalam benda kaedah usul fiqh kan. Kita nak ngambil sembahyang, kita nak sembahyang, air tak ada. Maka kena gali biji tu jadi wajib kerana dapat air. Gitu. Balik sebentar ya. Jadi gelap wajib wasilah. Wajib wasail. Jadi bukan wajib hakiki, wajib rayah ni betul. Kita kena Allah tu. Kena Allah, kena sifat Allah. Kena sifat Allah, kena nazar, fikir perlu kamu ada. Itu masalah. Jangan kamu wajib terus aja situ dah. Wajib wasilah. Selalu tak sebut, lupa dah sebut. Alhamdulillah lupa sebut. Okey, faham tak ya? Ada soalan lain? Tak ada? Alhamdulillah. Baik, kalau tak ada kita pergi pada bab yang kedua. Kedua, kata dia 3 cara. Yang pertama, kita melihat ciptaan Allah. Kalau dalam kitab kita dia sebut ini, kamu lihat suatu benda berjadian itu, seperti kerusi, meja dan sebagainya. Nanti kamu dapati kerusi, meja itu tidak boleh jadi dengan sendiri. Melainkan percaya ada yang membuat. Demikian juga segala kejadian alam ini. Tidak boleh ada melainkan ada yang membuat, mengadakannya. Demikian itu pandangan kamu yang pertama. Kamu dapatlah kamu beretikad dan percaya alam ini tidak boleh jadi dengan sendiri, mereka ada yang mengadakan. Itu simpul yang kita bincang tadi, yang berdaun tadi kan. Yang kedua, kamu siasat pula lebih jauh. Tak sekali perhatikan pada perbuatan tukang kerusi, tukang meja tuan-tuan. Daripada mula-mula dulu, kerusi meja kita tengok kerusi-kerusi kayu panjang lebih kurang. Kemudian kau canggih sampai sekarang. Demikian juga rezeki kenderaan kita. Dulu tak kecil, kereta tak kenal kan. Tak tahu orang lain. Kalau mau 60 kaki zaman tak Liga 1 tu berdiri tak ada kereta di Kedah. Dah sekolah menengah kau kena Bah Rida masa tu, bah Marah dulu lah Rida tu dah. Itu mula kena kereta. Bandar Raya Komo masa tu semula lah. Naik bot tuan-tuan. Daripada rumah pukul 5 pagi sampai sana pukul 10 pagi. 5 jam naik bot. Sampai ke Temulut. Dah tahu lah belah-belah tu kan. Highway ini Sungai Mahal ni lepas tu. Betapa Susah. Motor week. itulah dianya. Bahagia sangat rasanya sampai Temulut. Pergi sekolah nak apa tu? Pergi sekolah. Naik perahu. Wih, kesian. Naik perahu jalan kaki. Yang tengok tu jumpa bewok semua. Orang kabar jumpa bewok siap kena beludak. Kering dia baru bewok pergi Sungai Mahal. Itu semua kurang pandang. Jadi nak ceritakan betapa maknanya cara mudah apa namanya kita. Tapi sekarang bertambah kemajuan. Tak sangka. Sekarang orang asli di kampung mereka tetap pakai kereta, pakai kaki. Nyumpit pakai handphone. Tak tengok dia tengah nyumpit. Ni telefon tu pun lagi, tak dia tembak. Hebat. Angkat telefon dulu. Dia baru telefon. Tak bunyi dah. Marah apa dia pakai handphone dah. Lagi tupai. Jadi nak bayangkan, tak fikir dia ada akal di zaman kecil-kecil. Baru dah tempoh 50 tahun je. Berapa hebat ni perubahan perjalanan. Sedih tuan-tuan, zaman tak kecil. Air batu tak kena. Kena sikit je air batu ni. Tak tahu, tak boleh bayang di kepala macam mana air ni boleh beku. Itu bodoh kan. Itulah. Yang ada je token kedai, satu token kedai syarikat di kampung kan. Jadi dia pergi ke Temulut tu dalam masa 5 jam. Bayangkan tuan nak bawa air ais tu nak bawa balik ke kampung. Dia bawa balik boleh rombongan je yang beli air batu ni. Kampung lebih kurang 30 keluarga, dia lebih kurang dalam 20 keluarga tak ramai. Tak ramai kampung. Jadi dia mampu lah bawa beli beras tak pergi masuk. Padi banyak. Tak rawat beras. Tapi dia pergi garam, dia tepung benda gitu kan. Mana benda nak pikul. Naik
Ikut je mana ada kereta, mana ada apa. Jadi belilah air batu tu panjang ni lebih kurang. Gaya blok segitu panjang. Tahu dia punya pembeku dia. Dia punya Papan. apa dia? Abuk kayu kan? Abuk somek. Itulah. Rupanya tahan tu kan? Boleh 5 jam jadi je. Sampai di kampung, berbaring dah ni. 10 lagi, 10 lagi. Berbun nak kayu batu tu. Dipotongnya lebih kurang dapat sebesar ni, sebesar handphone potong. Bawa balik. Bumbu dalam kolek, tahu kolek? Jak dulu, balik turun balik. Kolek tu besar, air batu sudah seketul macam ni. Sekadar berpeluh je kat luar. Campur dengan silap, campur dengan selasih. Minum. Aduh, rasa air salsabil dia rasa. Ustaz masa kecil minum kembur, panak rasanya minum. Oh, sedap ni tak bagi kita. Itulah air batu yang tak tinggi kena. Lah ni peti air berapa besar masuk rumah kita. Oh, berapa lah kan. Tak balik langsung dengan air batu. Menunjukkan kita kan betapa maknanya manusia ni asalnya daripada lemah. Benda canggih. Kita rasa kita dah canggih sekarang. Akan ada lagi kecanggihan lagi yang Allah beri. Jadi sekadar yang Allah beri kepada manusia. Peringkat demi peringkat dah. Jadi dah ada dah robot-robot batu pinggan dah. Esok mesti tak payah batu pinggan. Kalau makan longgon je lebih kurang, dia batu kurungkan batu sendiri dah. Esok dah ciak dah susu drop balik. Akan ada kita dah. Basuh kain kita tak fikir dulu ni basuh kain cuma dah kering dah. Jemur je dia buat. Besok ada robot tengah jemur pula lagi nak. Masa tu tak tahu nak khabar lah. Manusia memang nak mencipta, kalau boleh manusia cipta macam sudah terus. Tapi tak mampu. Jadi menunjukkan manusia dalam kelemahan. Kalau kita rasa canggih dah, memang sekarang ni jin pun pening kepala tengok kita. Boleh cakap dengan anak kita, studi duduk di Amerika, duduk di Mekah kan. Boleh cakap dengan anak kita lah. Homepage dah kita kan, boleh cakap tengok muka dulu muka. Tapi maknanya jin tengok, aduh, aku pun tak hebat dia kata jin. Jin dia tak maju mana tu kan, dia gaya kita. Manusia maju, dahsyat. Jadi apa je? Kerana Allah Ta'ala sekadar beri jasa semua. Akan ada yang lebih canggih lagi akan datang. Ini mana kelemahan manusia hakikat. Faham tak? Ini mana kelemahan. Baik, seterusnya kita lihat pada kejadian alam ni. Cukup lengkap dengan aturan kejadian yang elok, hikmah yang pelik-pelik tersusun pada manusia. Manusia boleh berkata-kata, manusia boleh melihat, boleh mendengar, manusia boleh memajukan diri, manusia boleh berfikir. Di sana ada bulan dan matahari. Kita tengok kehebatan alam ini, hubung kait yang antara satu perkara dengan satu perkara. Adanya cahaya matahari, sebab itu pokok-pokok boleh tumbuh. Pokok-pokok boleh tumbuh. Tak ada orang tanam pokok jagung, tak tumbuh pokok jagung. Naik okey. Hari yang 3 dia kona. Masuk dalam tanah ada. Tanam biji mentimun kan. Buat palu elok naik, dia beli mentimun, naik cantik. Tak ada pucuk mentimun tu river ke belakang masuk dalam tanah, tak ada. Apa dia? Mereka pergi menuju matahari. Matahari milik Allah, mentimun milik Allah, sama-sama taat kepada Allah. Jadi sama-sama tasbih kepada Allah menuju kepada matahari. Cantik semua pokok-pokok menuju kepada matahari. Di sana ada fotosintesis lagi. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih canggih lagi kita. Kita punya apa? Maedah, kita punya perut besar kita. Dia punya kecanggihan factory atau kilang dalam dia. Masuk nasi Arab, masuk nasi biryani, masuk nasi belauk. Kelantan ada 10 jenis nasi Kelantan. Betul ya? 10 jenis nasi Kelantan. Nasi belauk, nasi dagang, bagi-bagi nasi masuk. Kerbau masuk dah sekor. Orang 60 tahun dekat sekor kerbau dalam badan kita tu kan. Makan gulai semua penuhi. Betul. Berat agaknya berapa ton ram dah berat masuk dalam badan kita. Tapi elok saja masuk apa namanya daging, masuk telur, masuk ikan, masuk beras, masuk apa. Tapi bila keluar, okey. Yang jadi hampas jadi hampas. Yang jadi cecair air jadi buangan, keperluan buangan. Yang jadi karbohidrat jadi tenaga pada kita. Yang habis fat, yang jadi protein, semua bina badan kita dah. Bagaimana canggihnya Allah bina kilang dalam tubuh kita, memproses untuk kita. Ini kehebatan ciptaan Allah Ta'ala dah. Kita tengok bumi, adanya
pokok-pokok, adanya binatang-binatang, adanya gunung ganang sebagai pasak bumi, ada pasir-pasir Sahara yang luas, ada lautan bergelombang itu gini. Dalam lautan ada mutiara, dalam lautan ada ikan-ikan yang naik sama rumah kita. Baik laut ni. Hantar ikan kembung ke rumah kita walaupun beri sekilo dia ni dah. Hantar ke rumah kita ikan dah. Ini laut punya baik. Semua itu adalah menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi memberi maslahah kepada kita, kebaikan kepada kita. Nampak hebatnya ciptaan Allah Taala. Jadi apabila kita dapat melihat itu, kita boleh buat kesimpulan demikian bahawa yang tersebut itu ialah mempunyai zat atau maknanya pencipta alam ini yang mempunyai kuasa yang luas, mempunyai ilmu yang luas, punya kuasa yang gagah perkasa, mempunyai dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat makhluk. Ini kita dapat pasti di situ adanya Allah maha pencipta. Pertama ada Allah. Yang kedua Allah nak cipta mesti Allah bersifat maha berkuasa. Tak kuasa tak jadi nak buat langit tak runtuh-runtuh. Kalau tak berkuasa tak jadi. Maha gagah Allah Taala, langit tak runtuh tanpa tiang. Biwari Amadin taram nahar tak nampak pun tiang. Tapi tegak elok. Gunung ganang kokoh. Berbilion tahun dah gunung-gunung tu kokoh. Tak kira ribu tapai dia tak kokoh itu. Bertasbih kepada Allah Taala. Ini menunjukkan kehebatan ciptaan Allah Taala. Allah ada. Patut Allah maha berkuasa. Berkuasa saja tak cukup. Mesti Allah berkehendak. Dengan kehendak Allah adanya segala-galanya. Berkehendak saja tak cukup. Mesti Allah berilmu. Kalau Allah bodoh tak bercerita, kita nak buat air matahari nak tak mana. Air gunung nak buh mana. Jalan Allah. Itu wajib Allah Taala bersifat berkuasa, berkehendak, berilmu. Dan Allah maha hidup. Kalau Allah mati, kehendak pun tak ada, ilmu pun tak ada, kuasa pun tak ada dah. Jadi 3, 4, 5 dah sifat itu. Nampak sifat Allah Taala. Jadi menunjukkan betapa hebatnya Allah Taala itu. Jadi kesimpulannya dapat diketahui melalui kaedah syariah khabaran para anbiya menjadikan itu dan membahas menukar-nukarkan proses alam ini ialah Allah Taala. Dapat daripada khabar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kalam Allah, daripada kaedah-kaedah syariah. Kerana segala perbuatan itu menunjukkan bekas bagi sifatnya yang maha suci, yang maha sempurna dan tidak makhluk mengetahui hakikat. Ada pun hakikat zat Allah Taala makhluk tak tahu bagaimana kita sebut tadi lah. Tetapi bekas daripada sifat-sifat dia tadi nyata sangat pada akal. Telah maklum datangnya Rasul memberitahu pencipta alam ini adalah Allah Taala. Kita nak tengok prosesnya. Dulunya naik kereta lembu lah. Sekarang dah guna nama Porsche, kemudian nama kereta mengikut tangsi. Ini menunjukkan Tuhan itu punya sifat kesempurnaan yang maha suci dari serupa dengan makhluk. Dan Tuhan itu, Allah itu mempunyai segala sifat kesempurnaan maha suci daripada sifat kekurangan. Allah sifat dengan segala sifat kekurangan. Bab yang ketiga, syarat mengenal Allah. Tak payah tanya lah tu, itu 3 perkara tu berapa. Yang pertama, tak ada sesuatu yang wujud melainkan ada yang menjadikan. Yang kedua, sebenarnya walaupun kita merasa canggih sempurna, sebenarnya kita tidak sempurna. Sekadar Allah saja. Yang ketiga, bahawasanya betapa agungnya, betapa hebatnya, betapa sempurnanya segala ciptaan Allah. Baik, yang ketiga, kita mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Kita sebut tu, tak ulang. Jadi kewajipan kita bagaimana? Mengenal Tuhan itu fardu ain setiap mukallaf dengan mengetahui namanya, sifat-sifatnya yang disuruh oleh syarak daripada ajaran Rasul. Dan maka bagi Allah Ta'ala itu mempunyai nama yang baik, disebut Asma'ul Husna. Bila nama yang baik bagi Allah. Nama yang masyhur bagi zatnya ialah lafzul jalalah, Allah. Lafaznya agung. Adapun tentang nama-nama Allah yang nyatanya di sana ada yang termaktub jelas dalam Al-Quran 99 Asmaul Husna. Walaupun nama, tapi nama daripada sifat. Semua 99 ada sifat bagi Allah. Masyhur antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam dan sebagainya. Maka kewajipan kita mengenal Allah, tak ada sebut tadi, ulang saja. Dan sebut tadi kewajipan mengenal Allah dua kewajipan. Yang pertama secara ijmali, yang kedua secara tafsiri. Tadilah ijmali bahawa segala sifat sempurna milik Allah, sifat kekurangan mustahil pada Allah. Yang kedua, wajib seorang itu yakin dan berpegang kepada
20 sifat yang wajib, 20 sifat mustahil dan satu sifat yang harus pada Allah Ta'ala. Ada pun dalil secara ijmali cukup. Baik, sekarang kita bincang tentang syarat sah makrifah, syarat sah iman. Syarat sah seseorang itu digelar beriman. Para ulama memutuskan untuk dikatakan beriman dengan 3 syarat. Yang pertama, i'tiqad yang putus. I'tiqad yang putus, yakin 100% makna. Dalam bahasa Arab digelar jazam. Yang kedua, muwafaqat. Muwafaqat ini bertepatan dengan al-haq, dengan kebenaran, bertepatan dengan Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Yang ketiga, wajib ada dalil. Jadi kita mesti ada i'tiqad yang putus, yakin sungguh-sungguh. Baik, ketiadaan syarat makrifat A dan B, iaitu tidak ada i'tiqad yang jazam ataupun i'tiqad yang putus. I'tiqad apa dia? I'tiqad pegangan hati. Kalau tidak pegangan hatinya 100%, maka tidak sah iman. Kemudian kalau mempercayai sifat-sifat Tuhan dengan sifat yang tidak muwafaqah dengan Quran dan hadis, tidak muwafaqah dengan ahli sunnah wal jamaah, maka kufur lagi seseorang. Mesti kita beriktikad dengan segala sifat ketuhanan dan kerasulan bertepatan dengan Quran dan hadis. Jadi itu maknanya muwafaqat. Yang ketiga, dengan dalil. Jadi keputusan kita, kalau tidak ada syarat jazam, syarat putus, dan tidak ada syarat muwafaqat, dua-dua tidak ada khilaf ulama, tidak sah langsung iman. Jadi wajib ada dua itu. Kemudian kalau tak ada yang C, tak ada dalil, tak mampu berdalil, tapi yakin kuat, dia keyakinan dia mendapati Quran dan Sunnah, tetapi tak erti nak berdalil, tak berpercaya atau tak sempat belajar, maka dia disebut iman taklid nama. Bukan. Bila iman taklid pecah dua. Satu taklid yang putus, satu taklid yang tiada putus. Mana taklid tetapi jazam, pegang kuat. Jadi yang sah makrifah ialah tiga-tiga tu ada. Tengok, muwafaqat ada, jazam tak ada, itu minus tu. Ada hijau potong, maknanya muwafaqat ada, jazam tak ada, kafir juga. Jazam ada, muwafaqat pula tak ada, yakin benar-benar, tapi dia kata Tuhan ni ada anak bini. Tak ada tidak. Yakin Tuhan ni tua pada dia. Ada orang belajar ilmu kebal. Aku tua pada Tuhan 4 hari. Orang belajar ilmu kebal, sumpah dia gitu. Dia kena beriktikad bahawa dia lebih tua daripada Tuhan 4 hari. Oh, dia dapat ilmu kebal. Tembak tak lut, bakar tak hangus. Tetap tak lut. Yang ataupun cuba tengok jazam campur dengan muwafaqat. Yakin sungguh-sungguh, tapi tak erti nak berdalil. Dinamakan iman taklid. Iman taklid, iman ikut-ikutan. Iman taklid. Iman taklid ada pecah dua. Satu taklid jazmi, satu ghairu jazmi. Maknanya jazam ada, muwafaqat tapi tak erti berdalil. Itu namanya iman taklid. Yang naknya jazam, muwafaqat dan dengan dalil, barulah iman yang benar. Iman taklid pecah dua. Satu taklid jazmi, taklid ikut-ikut tapi dia yakin benar. Contoh, tak buat. Katalah satu orang Cina ke, atlet ke masuk Islam. Ayah, mak dan anak umur dah akhir balik 16 tahun masuk Islam. Dia ikut masuk Islam, kemudian bercampur sekian masalah dengan 6 bulan. Dia, anak ni tadi ikut ayah dia masuk Islam tadi. Jadi taklid kepada ayah lah. Dia berkawan kalau dia masuk Islam sambil menyebut. Tetapi bila masuk Islam, dalam masuk Islam tu, mak ayah dia 6 bulan lepas tu mak ayah dia balik murtad pula. Susah dah duduk sama orang luar ni, susah. Dia nak duduk dalam hutan, nak menyumpit juga. Rugi, tak makan tupai, tak makan biawak, rugi tu.
Dan dia balik murtad ayah dia. Anak dia kata, ayah nak balik-baliklah. Aku rasa aku ambil Islam ni betul dah. Dia nak tak ikut ayah dia. Tapi nak berdalil tentang Allah, berdalil benda dia tak pandai. Tak mengaji. Jadi tiba tak tiba ayah dia balik murtad. Dia tak balik murtad. Artinya bila dia ikut ayah dia dulu, tapi dia ikut dengan kuat keyakinan. Maknanya itu taklid tetapi jazam. Taklid jazmi. Allah, kalau tuan-tuan Allah kaya. Taklid jazmi. Allah kiri pada